Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO Malaysia, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan selaku Timbalan Presiden UMNO Malaysia, yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap, yang amat berhormat dan yang berhormat Naib Presiden, pegawai-pegawai UMNO Malaysia, ahli-ahli majlis kerja tertinggi UMNO Malaysia, Exco Wanita, Exco Pemuda, Exco Puteri, semua ketua-ketua bahagian dan kepimpinan bahagian, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Sejak tahun 1946, umat Melayu bersatu padu menentang Malayan Union sehinggalah kita memacu kemerdekaan dan pembangunan negara. UMNO sentiasa berada di barisan hadapan. Dan dalam setiap inci lipatan sejarah itu, wanita UMNO tidak pernah lekang dari menjadi nadi, tulang belakang dan ibu terbaik bangsa. Daripada mendermakan barang kemas hinggalah kepada keringat jentera jalinan rakyat, pengorbanan wanita UMNO adalah cagaran kepada teguhnya tiang seri parti ini. Namun, wanita faham, wanita tidak mahu selama-lamanya dibuai oleh romantisnya sejarah silam. Realiti hari ini menuntut kita untuk melihat ke hadapan. Sejarah 8 dekad memang manis untuk dikenang, tetapi nostalgia silam tidak mencetak undi untuk masa depan. Landscape politik 2026 telah jauh berbeza. Pengundi kita hari ini bukan lagi generasi yang sekadar terhutang budi atas jasa kemerdekaan. Pengundi kita hari ini adalah generasi yang menilai kita berdasarkan apa yang boleh kita tawarkan untuk masa hadapan mereka. Landscape politik kita semakin diasak oleh arus ekstrim yang semakin kuat dan membimbangkan. Ada yang terlalu ke kanan, keras dan sempit. Ada yang terlalu ke kiri, longgar tanpa batas. Akibatnya, wacana awam kini dipenuhi emosi dan kebencian, sehinggalah ada antara kita yang terperangkap di tengah-tengah. Namun, wanita mahu kembali kepada DNA asal perjuangan kita. Parti ini tidak pernah terbina di atas landasan yang ekstrim. Kekuatan sebenar kita berpaksi kepada satu asas yang sangat kukuh, iaitu kesederhanaan. Kita memilih rundingan, bukan pertembungan. Kita memilih perpaduan, bukan perpecahan. Kita memilih jalan tengah, jalan yang mengimbangi, menyatukan dan menenangkan. Pada wanita, kesederhanaan ini bukan tanda kelemahan. Kesederhanaan ini adalah satu kekuatan. Atas kesedaran kepada semua cabaran ini, wanita UMNO menggariskan 3 tekad sebagai wadah perjuangan kami. Tekad pertama, tekad kepimpinan. Kami bertekad memperjuangkan agar lebih ramai kepimpinan wanita dapat disediakan. Ramai juga wanita hari ini adalah barisan profesional dan pemikir. Tekad kedua, tawan demografi. Wanita mahukan rakyat melihat UMNO ini
sebagai parti yang sentiasa bersama mereka dalam apa juga keadaan. Kita juga mahu rakyat melihat UMNO bersama mereka dikala senang mahupun susah. Dan kami bertekad mempertahankan perpaduan parti dan kesetiaan kepada perjuangan dalam apa juga cabaran. Tekad ketiga, tekad digital dan naratif baru. Wanita UMNO perlu menjadi barisan hadapan dalam menyampaikan maklumat dan selain daripada melaksanakan tugas hakiki, kita juga akan cuba menguasai dunia digital. Percayalah, tekad-tekad yang saya sampaikan ini bukanlah retorik kosong. Kami ada banyak platform melalui aktiviti dan juga forum yang dilaksanakan, yang dianjurkan di bawah wanita UMNO. Bukan sekadar pentas untuk kita berucap ataupun bersorak, tetapi ianya adalah satu platform tindakan. Kita buka ruang seluas-luasnya untuk mendengar suara sebenar rakyat dari golongan profesional sehinggalah ke usahawan kecil dan juga suri rumah. Kita ambil setiap aspirasi ini untuk kita cadangkan menjadi polisi yang benar-benar menjaga ekonomi, menjaga pendidikan dan juga yang pentingnya menjaga masa depan wanita kita. Datuk Seri Presiden, wanita bersama menyokong rumah bangsa, satu cetusan visi yang cukup berani daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, yang mahu melihat penyatuan besar orang Melayu kembali bertaut di bawah satu bumbung yang kukuh. Gagasan ini berjaya mengubah naratif dan juga persepsi politik kita daripada dilihat politik perpecahan yang melelahkan kepada politik penyatuan yang lebih matang, berjiwa besar dan sedia memaafkan. Buktinya sudah terbentang di depan mata. Dasar pintu yang sentiasa terbuka telah mencetuskan gelombang kepulangan yang amat mengharukan. Ribuan bekas ahli, termasuk mereka yang pernah tersinggung atau terpisah haluan, kini memilih untuk melupakan sengketa lama dan kembali merapatkan saf di pangkuan parti. Wanita juga mengalu-alukan rakan-rakan di luar sana untuk bersama-sama dalam rumah bangsa. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita juga tidak pernah melupakan jasa dan sumbangan pemimpin-pemimpin yang banyak berkorban kepada parti dan negara. Dari pemimpin pertama sehinggalah pemimpin yang terkini. Bila dikenang-kenang Datuk Seri Najib Tun Razak, sayu sangat rasanya. Beliaulah antara tokoh yang telah melalui jatuh bangun bersama UMNO. Memimpin dalam saat gemilang dan juga tetap teguh ketika berdepan ujian yang berat. Wanita UMNO tak pernah lupa jasa Yang Amat Berhormat, yang berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi kita juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden atas semangat setia kawan. Tidak pernah meninggalkan Datuk Seri Najib Razak tanpa pembelaan. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Dan apabila kita menyebut tentang muafakat, kita harus jelas. Perjuangan ini ibarat satu ataupun sebuah anak bahtera. Dalam bahtera,
kita hanya ada satu nahoda. Nahoda yang ada sekarang ini memberi peluang untuk kita bersuara, memberi ruang untuk kita berbeza pandangan. Tetapi apabila keputusan telah dibuat, kita yakin keputusan itu lahir daripada pertimbangan yang cukup, berdasarkan maklumat yang menyeluruh demi kepentingan parti dan juga masa depan perjuangan. Wanita hadir pada hari ini dengan ikrar yang kita akan hulurkan sepenuhnya untuk perjuangan walaupun apa juga cabarannya. Datuk Seri Presiden dan juga kepimpinan UMNO, tangan kanan kami hulurkan tandanya setianya kami kepada parti. Tangan kiri kita genggam kekuatan untuk mempertahankan parti dan untuk memastikan bahawa parti ini mampu meraih kemenangan semula, insya-Allah. Selama 80 tahun UMNO tidak berdiri kerana individu semata-mata. UMNO berdiri kerana insan-insan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perjuangan ini walau apapun cabarannya. Wanita tekad untuk bekerja, tekad untuk berjuang, kerana apabila UMNO ini bangkit, insya-Allah kita akan kembali memenangi hati rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.